Makcik? Ni dompet saya ni. Makcik jumpa kat mana? Oh, iyalah. Makcik, cepat. Makcik. 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 Terima kasih banyak sangat, makcik. Saya mungkin tak perasan jatuh tadi, saya nak pergi tandas. Saya bagi upah sikit, makcik. Ni anggaplah duit raya, makcik. Ambillah, makcik. Saya ikhlas. Okey, kalau macam tu, saya hantar makcik balik rumah. Ni raya ni. Jom, saya hantar makcik balik rumah. Rumah makcik kat mana? Ni raya-raya ni. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, takut tercekik. Terima kasih, Ibu. Tak sihat ke? Ada okey? Tapi kenapa yang tak puasa? Dulu masa budak-budak bukan main lagi. Sekarang dah berbini. Tak, sekarang ni Ibu ni bebek pagi kenapa ni? Bu, kita mati asing-asing tak? Kubur pun asing-asing. Ya, tapi kau ingat syurga di tapak kaki ibu. Faham? Ibu, kenapa ni, Bu? Taklah. Tak tahu ke nak hormat bulan Ramadan. Ibu sabarlah, dia penat kot balik kerja lambat kan semalam. Dia kerja apa nak? Buat jalan raya ke? Dah. Siapa cakap? Ibu jangan macam ni, ibu duduk. Ibu duduk dulu ni, belum puasa nanti ibu stres-stres, ibu sakit kan? Pergilah pujuk suami awak tu. Dengar tak cakap ibu? Dah. Pergi. Ibu kata pergi. Dengar tak ibu cakap? Betul ni, Bu. Tolong ibu, Tolong apa, Bu? gantungkan benda ni. Arwah abah punya. Sekejap. Nak gantung kat mana ni? Tu dekat meja makan tu, kat belah belakang tu. Yalah, orang pergi ambil paku dengan pukul kejap Ibu! Saya, ada apa nak? Sini kejap. Allahu Akbar. Ada apa nak? Ibu tengok ni, Ibu. Cantik kan? Cantik. Kalau cantik, kenapa nak kena gantung benda buruk tu dekat sini, ya? Buruk-buruk pun arwah ayah pun Arwah. Dah mati tu mati je lah. Rumah siapa ni? Kalau rumah Am, kenapa nak kena gantung barang orang yang dah mati di rumah Am? Tepi sikit. Bawa ibu pergi bazar Ramadan tak? Boleh ke, Bu? Ni sempat lagi ni. Ibu tergagat nak makan bertabak nak. Orang pergi masuk dalam tukar baju dulu, Tunggu sekejap tau. Ya. Allah. Ya ikut sekali ke nak pergi bazar Ramadan ni? Awak tak bagi tahu ibu ke? Hari ni dia dengan abang nak buka kat hotel, ibu. Ibu okey je kan berbuka kat rumah dengan bibik? Boleh aje. Kita orang gerak dulu, Bu.
cerita apa tu? Kita Komeng Travelog ni. Oh, nah. Hai, cepat minum. Okey. Terima kasih. Sedap. Hmm. Abang nak kuih? Tak apa. Nanti Abang ambil. Bang, Hmm. ingat tak gelang emas yang hari tu kita pergi tengok tu? Yang besar tu, I teringin lah nak pakai untuk raya ni. Yang dah buruk. Boleh tak kita pergi beli? Boleh. Apa yang you nak, you beli je. Betul ni? Okey je. Okey je. Kan dah dekat nak raya. Tak payahlah membazir. Simpan-simpanlah duit tu nak. Sekarang ni, duit tu duit siapa? Duit orang kan? Yang orang nak belanjakan ni siapa? Siapa ni? Wife orang kan? Salah ke? Tak salah kan? Memang tak salah. Tapi belajarlah berjimat. Abang, sabarlah. Jangan marah. Ni kan ibu kita. Ibu sabar tau. Ya. Memang salah ibu. Ibu minta maaf ya nak ya. Abang, tengok kan ibu dah merajuk. Tak merajuk. Memang salah ibu. Dah tua-tua pun nak merajuk ke. Abang, tengok. Ni kan rantai yang dah lama kita cari tu. Rupanya... Ibu curi ke apa? Astagfirullahalazim. Tak orang tanya ni. Ibu curi ke? Jawablah. Ibu belum segila itu lagi nak. Abang, Tak. Yang kita dah ajak duduk sekali. Tak perlu bayar apa-apa. Kita jaga dia. Lepas tu dia boleh curi harta benda rumah kita ke? Allahu Akbar. Ya. Benar tak ni? Hari tu dah curi rantai emas. Sekarang nak cakap bini orang buat bukan-bukan kat orang. Ni mulut ni. Mulut ni benda ni. Cakap bukan-bukan pasal buat. Ada tak design yang nampak eksklusif? Ni bang. Ni kita punya Raya Royal Edition. Ada 500 unit je untuk kita keluarkan sebelum raya ni. Minta maaf. padan muka kau. Assalamualaikum. Kita kan dah ada Dian. Mahal tau.